Malam I spring cleaning rumah. Lepas tu banyak Quran dekat rumah I yang I jumpa rosak. Dah kuning, dah koyak, dah ada ink yang dah pudar. So today I nak pergi lupuskan Quran-Quran yang lama ni. Selalunya ada charges. Tempat lain I tengok rate dia dalam RM7 per kilo macam tu lah. Tapi kat tempat yang I pergi ni free je. Ni tempat dia, nama dia Pusat Pelupusan Al-Quran Darul Kalam. Proses dia is kita bawa Al-Quran ni. Lepas tu kita timbang. Lepas tu kita akan susun di sini, nanti kita akan buat pengasingan. Asingkan siap. Jangan hantar kami macam kami di pusat pelupusan sampah. Kat helaian tu tak semua ada tes Al-Quran. Jadi koyakkan helaian yang ada tes Al-Quran saja. Yang tak ada kena-kena jangan hantar kat kami. Kita dah bakar, lepas dah bakar tu nanti kita akan tapis. Selepas bakar tu, abu itu kami akan bancur. Bancur menggunakan air, baru dia boleh menjadi bongkah. Lepas dah jadi bongkah ni kami akan hantar ke laut. Ya kan macam simen. Kena dengan simen langsung. Dia semata-mata debu tu air. Abang selalu ada air semayang lah kan? Ada wuduk lah. Kan? Nak pegang benda ni pun kena ada wuduk. Sebaiknya. Kan? Oh, lepas tu dah pack 3-3-3 macam ni. Siap-siap. Weh, berat.